Kita hari ni dekat Misai Wood Farm dekat Johor sebab kita nak belajar tentang produksi gaharu bersama-sama dengan Misai Wood dan diorganize oleh Aus Mashi. Member tengah pakai sunscreen. Jom kita ikuti video ni untuk journey-nya. Panas-panas. Kita orang hari ni dekat Johor. Kat mana Marina? Misai Wood. Kita hari ni nak tengok pokok gaharu. Gaharu tu yang kalau gatal tu kan kita gaharu. Ni gaharu ke? Ini dah gaharu ke belum? Gaharu cendana pula. Baiklah. Sudah gaharu cendana pula. Sudah kahwin gatal pula tiba. Weh, nasib baik I pakai kasut yang betul. Oh my god. I pakai kasut trail running. You pakai kasut apa? Oh lah. Apa? Okey je tu. Jadi ortopedik. Kalau kita injek ni insya-Allah nak dapat kayu, buat jual kayu pun boleh dapat. Kita nak dapat 100 kilo kayu. Between 80 kilo ke 100 kilo kayu racik. Kayu putih kita buang, kita ambil yang infected part saja. Kita aim tu lebih kurang 80 ke 100 kilo. Yielding untuk minyak 1 kilo kayu, kalau kita dapat 1 ml minyak is a very good day. Saya pernah ada juga buat 1 kilo 3 ml, 1 kilo 6 ml tu kayu betul-betul special lah. Sebab tu cakap nak buat gaharu ni tunggu dah dapat dia punya grade betul-betul optimum baru kita harvest. Kalau 80 kilo, 80 ml, 1 ml saya jual 150. Abang saya nak tanya, kalau pokok ni satu ni berapa? Okey, dia ikut saiz. Kat sini kalau untuk siapa yang berminat nak jadi peserta macam Aus, kita ada harga pokok serendah 400 ke RM2,000. RM2,000 tu ada kat bawah tu, nanti petang nanti naik kebun naik ni bukit atas sana dah standby air kelapa kan. Kat sana tu ada yang tu satu pemeluk. Memang satu pemeluk. Itu yang RM2,000 tu. Yang tu yang RM2,000. Okey, saya cakap after 2 years Sudah bersedia. kita ada 5 spesies. Apa dia? Malakensis. Okey, Malakensis 2. Krasna. Krasna. Tak ada. Krasna tak ada, bukan native kita. Tak tahu. Malakensis lagi. Kita ada Hirta, kita ada Becariana, Microcarpa, Rostrata. Itu ingat balik. Rostrata ni spesies yang rasanya memang susah lah nak jumpa. Tak ada lah. Memang susah sangat nak jumpa. Saya punya toke pun tak nak jual kat saya. Dia cakap, kau boleh ada duit, kau boleh ada emas, tapi kau tak boleh ada Rostrata. Memang susah. Saya nak buat collection nak memang susah. Memang dia tak nak lepaskan. Sebab saya kumpul, saya sendiri collector. Yang saya boleh nanti share dengan tuan-tuan puan-puan semua kat belakang, saya ada 4 daripada 5 spesies. Rostrata je saya tak ada. Kat sini kita tanam yang native Malakensis. Selebihnya tu baka luar. Setiap daripada 5 spesies ni, pertumbuhan pun dan pembiakan dia, kesuburan dia tak sama. Malakensis paling subur sebab tu dia boleh merata. Rostrata ni dia hanya tumbuh 300 meter, which means lebih kurang 1000 kaki daripada aras laut ke atas. Hirta dia start dalam 100 kaki daripada aras laut. Hirta pula kalau kat dalam hutan, kalau dia ada, probability kawasan tu akan menghampiri ada emas. Sebab Hirta adalah indikator tempat yang ada tanah yang ada emas punya geologi punya zat. Gaharu kita dia tak tumbuh dekat kawasan gambut. Kalau you buat susah. Dia perlu air tapi dia tak boleh air yang berlebihan. Dia tak boleh ada kawasan waterlogging, dia tak boleh. Dia masap. Tu yang jadi macam pernah dengar kayu Indonesia, kayu Merauke. Bentuk dia lain, dia tak ada belang. Bentuk dia funny, dia macam bulat-bulat, benjol-benjol. Tapi kita tak ada kayu tu. Kat Malaysia memang tak ada lah. Daun pun belum tentu indikator yang tepat. Kadang saya pun dah tengok berpuluh-puluh daun pun pino juga mata kan. Kita tengok bunga, kita tengok buah. Bunga rasa kat situ banyak. Okey, ni bunga dia. Nanti lama-lama dia akan membesar. Oh sorry, ini bukan sinensis. Ini krasna punya biji. Buah dia berbaldu, kulit dia berbaldu. Boleh makan ke? Selalunya jumpa sebiji. Tu yang orang kalau kopek tu orang beribu juga, beratus lah orang kalau nak beli benih. Barang-barang sendi. Lepas tu bila dah biji, Bobendi. germination rate 40% lah. 40%. Wow. Nampak bila bakar dia keluar minyak. Nampak tak? Buat projection ni. Bismut ni. Tapi nyamuk tetap tak lari Nyamuk tetap tak lari. Lepas ni kita tunjuk demo macam mana kita injek pokok kat sini. Inokulasi. Inokulasi. Misai Wood Farm kita ada Malakensis, kita ada Subintegra, Krasna, Sinensis. Dalam ni adalah benih kulat.
kita ada 7 spesies kulat yang akan menjangkiti. Molasses ni bukanlah sebab untuk menghitamkan kayu tu atau nak menjadikan. Molasses ni hanyalah makanan kepada kulat, kepada mikrob ni. EM tu apa? EM tu effective microorganism. So EM base ni orang kata macam samsu lah. Macam tuak lah. Ni bau dia. Dia bau masam-masam like fruity. Bau macam tapai. Saya jual sekarang ni RM8 seliter saja. Wow. Murah dalam pasaran. Jangan minum lah. Saya cakap banyak lagi benda sedap dalam dunia boleh minum. Jangan minum ni. So kita akan gunakan per point botol 100 ml. Setiap satu point pokok aus tu 100 ml ubat masuk. Kita mula daripada bawah sekali. Ada orang cakap satu kaki daripada aras tanah. Saya cakap kita mula daripada aras bawah. Pasal walaupun kita nampak ni aras tanah, dalam ni ada 4-5 kaki ni. You nak inject, you nak infect kan ni. Selalu banyak jadi kes yang saya pernah tebang, kalau you inject ambil satu kaki daripada aras tanah ni, you tebang sampai bawah ni dah tak ada kayu, dah tak ada garu dah. Garu tu dia main dekat bahagian yang the last you inject tu, dia sampai kat situ. Jadi better inject terus belah bawah. Okey, lepas tu kita masuk botol. Teknik yang saya inject, bila pokok besar, kita inject rapat tak apa. Kita nak cover sebanyak mungkin permukaan kayu tu yang boleh jadi garu. Lepas tu saya ambil satu tapak tangan 10 cm. Inject lagi. Dan saya akan ambil daripada sini ke atas satu jengkal. Satu jengkal saya 23 cm. Ada orang 18 ke 23 ke 24. So you ambil within average 20 cm ketinggian dia. Berapa lama masa air tu nak sedut dalam? Kalau musim panas kurang seminggu. Kalau hujan lambat. Sebab pokok ni dia absorb air. Kalau you pakai drill besar you tebuk, esok you datang kadang-kadang kat dalam batang tu ada bertakung air. Dia jadi macam reservoir. Dan kita naik satu jengkal. Ulang sampai penuh satu pokok. Inilah saya buat. Inilah kerja saya. Selalunya kalau pokok besar ni kita simpan sehingga balance 8 kaki daripada atas. Kalau ni consider rapat ke ataupun jarak? Just nice. Just nice lah. Saya pernah buat rapat sikit. Dia gepuk tak cantik. Saya pernah buat dapat jauh pula. Buat jauh lagi sikit. Dia tak bertemu pula. Teknik ni saya dah motion study. So ni just nice lah. Optimum lah. Ada yang campur belacan, campur cili, apa benda. Saya tak nak komen. Saya buat apa benda yang terjadi dalam hutan, replicate balik, multiplykan by 1000, kita pulang balik kat sini. Dekat dalam hutan tak ada apa orang letak belacan dengan cili, buat apa letak belacan dengan cili. So, saya cakap molasses tu berfungsi sebagai makanan kulat saja. Bau profil sama macam bau yang hutan. Kalau ubat saya ni. Soalan dia adalah, does the food affect the smell? Selain daripada tu, ada juga orang inoculate guna paku. Besi panas karat daripada paku tu, luka tu, dia akan buat jadi garu. Problem bila buat dengan paku, dia jadi panjang-panjang paku tu je. Lepas tu keliling paku tu. Yang kedua pula, bila buat guna paku ni, kalau masak, minyak esok, hantar lab, ada traceability besi, karat. Lepas tu distiller tak happy lah. Nak kena sental dapur lebih, karat lebih. Ni tunggul gaharu. Tunggul gaharu. Ni akar ni pun saya inject ni. Ni bekas saya inject ni, lubang-lubang ni kan. Kalau nak inject biar rapat ke tanah. Jadi tebang pun ada lagi duduk dalam tanah. Kita nak tanya organizer kenapa dia organize trip ke Misai Ud ni. Silakan. Okay. So cerita dia tahun lepas. Sekejap makan sekejap. Tahun lepas ada datang sini dah. Misai ni dah kenal lama. Misai ni dah kenal online lama lah. Sekali bila jumpa, tidur satu malam. Dekat dia punya ladang tu lah. Ladang dia ni, pondok lah banyak belajar dia. So dekat situ baru kita tahu kenapa Ud ni mahal. Masa saya kerja dekat Dubai hari tu, orang Arab cukup suka Ud ni. Yang seronoknya, dia boleh jual mahal gila. Dia beli bagi kita. Itu satu. Keduanya, banyak orang kat dunia ni ingat Ud ni daripada Arab. Bukan daripada Malaysia, Laos, Thai, Southeast Asia lah. Itu yang buatkan saya macam bayangkan dia beli bagi kita contoh ni contoh 1000. Pak Arab jual 10,000. Agak tak best sikit lah. So saya nak bagi tahu kenapa first harga dia, kenapa Ud ni harga mahal. Keduanya untuk just awareness lah, nak bagi tahu koma yang sebenarnya kita ada bahan alam yang bagus. So itulah reason dia. Terima kasih kepada Misai Ud dan juga kepada Aus Meshi untuk organize lawatan ke Ladang Gaharu. Apa pendapat anda setelah melawat Ladang Gaharu? Saya rasa orang Malaysia kena jual 10,000. Wow. Kan? It's time guys. It's time. Sebenarnya Malaysia ni kaya dengan sumber gaharu. Gaharu kita sendirilah. Semuanya high quality. Dah start boleh tanam gaharu sekarang. Kena tunggu berapa lama? At least 10 tahun lah. Dekat UPM boleh tanam. Tanam. UPM patut tanam. Banyak gaharu-gaharu.
Garu. Bencilah. Apa perasaan anda setelah datang ke ladang Betul lah gaharu? tadi banyak garu. Nak belajar lagi. Nak belajar lagi tentang gaharu. Betul. Kita nak turun curam sikit ni untuk pergi tengok stage lain pula of gaharu. Kat sini ada pokok kelapa pandan, pokok durian. Durian. Mana? Mana? Wow. Ada durian. Dia baru lepas kita ubat kan. Dia baru nak keluar daun balik. Pokok durian ni. Tanah apa nama dia tadi? Tanah merah. Weh. Ada orang dah tersadung depan I. Aku mulalah risau. Kalau tergolek, I akan dapat viral. Tapi sayangnya tadi I tengah tengok muka I. Kat tepi ni ada paya. Red soil. Ini kelapa. Ni ada pokok kelapa. So kita dah turun dan kita nak naik pula hiking. Wait, I sangat happy I pakai I punya trail running shoes. EM base kalau awak bau apa-apa yang EM related, effective microorganism punya related, bau dia bau macam ni. Ni rupa ubat yang kita inject tu tadi. Ubat. Bau dia bau macam asam-asam. Ini balak bercukai. Ni dah dicop hasil ni, ni balak bercukai ni semua. Ada dibayar cukai. Ni kita bayar lesen pejabat hutan. So, kalau indikator dia main tepi dia ni hitam, lagi tebal lah gaharu. So, bila formation gaharu adalah normal untuk ada reput bahagian tengah ni. Selulus kita panggil. Selulus ni lemak kayu lah. Dan dekat sini kita akan split. Kita akan racik takik, ambil only this side. So ini kapasiti, kalau habuk kayu, kita cerita habuk kayu, kapasiti dia 8 kilo boleh masak. Yang tengah-tengah 50 kilo, yang belah sana 15 kilo. Ragam berbeza-beza in terms of gas consumption. Ni nak bau Malakensis pula. Tadi dah bau Krasna. Saya tak dapat. Saya. Carik-carik ni kan teringat. Takut. Oh, wow. Bila malam ni naik ni saya. Siapa suka? Saya suka Krasna. Krasna siapa suka Krasna? Saya suka Krasna. Selepas you dah attend ladang gaharu ni, apa yang you belajar? Ada 4 jenis gaharu Malaysia. 5 lah. Tempat yang dia ada. Yes. Sangka Malaysia ada gaharu. Nak dapatkan gaharu tu pun dah susah. Betul? Bertahun-tahun. So kalau beli gaharu tu, pokok gaharu tu hari ni, mungkin kita 20 tahun lagi tak ada. Baru nak harvest. Tapi I harap 20 tahun lagi kita ada. Harap Ada dah. kiamat. Macam mana aku nak upload vlog ni?